Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua hari ni, media kita disebok dan viral dan tengah panas dengan isu Zamri Winod ditahan reman. Apakah yang berlaku sebenarnya? Di mana seorang pengadu telah pun melaporkan kepada polis bahawa Zamri Winod telah melakukan kesalahan katanya di bawah Akta Hasutan 1948 dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Itu menurut kata Ketua Polis Negara. Tetapi tahanan reman selama 2 hari. Tapi semalam pada hari Jumaat 28 Mac beliau telah pun dibebaskan sebelum sembahyang solat Jumaat semalam. Di mana menurut Cikgu Bat, 9 orang peguam hadir secara pro bono percuma diberi kepada Zamri Winod untuk membebaskan beliau. Okey, Zamri Winod berumur 41 tahun. Dikatakan membuat satu hasutan dalam Facebook beliau. Boleh cari dalam Facebook beliau apa yang beliau tulis. Laporan seorang lelaki pada pukul 6.30 petang menyebabkan beliau telah ditangkap. Dan melihat dalam TikTok ini, dia kata lawan tetap lawan, relax sudahlah kan. TikToknya dia kata, selamat berbuka, kecoh-kecoh nak buat apa, relax sudah. Berani kerana benar, hanya yang buat salah saja yang perlu gentar. 1 juta report pun tidak bermakna jika tiada kesalahan. Stand for the truth and God is one only. Itu kata beliau. Only one. Jadi santai-santai saja. Menyebabkan TikTok dia ni menyebabkan musuh-musuh dia dalam keadaan kebengangan dan menghempas kepala masing-masing. So ini menjadi panas disebabkan isu kuil Dewi Patra Kaliaman ya di kawasan Kuala Lumpur. Kontroversi tercetus selepas berita katanya kuil itu akan dirobohkan kerana pembinaan masjid di tanah milik Jekyll itu, dan DBKL telah bersetuju untuk memindahkan struktur kuil ke lokasi baru 50 meter dari tapak asal berhampiran Jalan Masjid India. Okey, jadi beliau telah selamat. Kita lihat beliau kata lawan tetap lawan, relax sudah. Dan kita tengok di sini bahawa Ustaz Sofian yang sangat lantang berjuang dalam melawan warga asing secara haram. Berjumpa beliau di Kangar Perlis malam setelah beliau bebas daripada tahanan reman. Apa khabar? Alhamdulillah. Masih banyak. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah hari ini Zamri Winod kita dah lepas. Terima kasih semua isu-isu ni kita dah selesaikan. Kita minta saudara Zamri Winod kita bagi sepatah orang kata selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dan semoga kita semua bergembira bersama dengan anak isteri di rumah insya-Allah. Dan apa pun cuma satu je, apabila kita tahu kita buat benda yang betul, teruskan apa yang kita buat. Sebab dia kita nak semua orang mula follow rule of law. Sekian. Assalamualaikum. Lawan tetap lawan. Sama-sama kita baca apa kenyataan Zamri Winod di TikToknya. I will look after you and see you in the court. Apabila sudah tiada hujah, maka fitnah menjadi senjata mereka. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengeluarkan LOD kepada individu-individu yang telah mengeluarkan kata-kata fitnah terhadap saya serta keluarga saya. Pelbagai fitnah yang berlega, ada yang mengaku kononnya saudara saya dan membuat pelbagai fitnah palsu terhadap saya dan ahli keluarga saya. Ada yang telah memutarbelitkan penulisan saya, ada individu yang mereka-reka cerita palsu, ada yang mereka fakta kes dan berbagai fitnah yang telah ditaburkan kepada pemfitnah ini. Semua pesanan saya adalah I will look after you and see you in the court. Kemungkinan mereka ini rindu untuk bertentang mata dengan saya di dalam mahkamah. Ya. Jadi tahniah kepada Zamri Winod dan peguam-peguam yang membantu beliau dan sahabat-sahabat semua.
yang sentiasa mendoakan bahawa yang benar tetap akan benar, yang salah tetap salah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ruangan komen saya terpaksa matikan kerana saya tidak mahu berlaku pula fitnah-fitnah yang lain. Saya matikan komen dalam YouTube ini. Sekian, terima kasih. Wassalam.